Nak beli emas saiz kecil atau besar? Jawapannya bergantung kepada tujuan simpanan kita. Jika matlamat kita mahu ada simpanan yang mudah digunakan apabila diperlukan, pilihlah emas saiz kecil seperti 1 dinar, 5 gram atau 10 gram. Saiz ini memudahkan kita menjual sedikit-sedikit tanpa perlu menjual keseluruhan simpanan. Namun, jika matlamat kita untuk simpanan jangka panjang dengan nilai yang lebih besar, emas saiz besar seperti gold bar 50 gram atau 100 gram lebih sesuai kerana harga per gram biasanya lebih rendah. Bagi yang merasakan bajet masih kecil, jangan risau. Melalui Public Gold, kita boleh menabung emas secara konsisten melalui Gold Accumulation Program, GAP, serendah RM100. Sedikit demi sedikit, lama-lama boleh dikumpul hingga cukup untuk memiliki gold bar. Ingat ya, bukan soal besar atau kecil, tetapi disiplin menyimpan itulah yang paling penting. Bagi tuan-puan yang ingin memulakan simpanan, tuan-puan boleh isi borang sign up untuk saya bantu tuan-puan daftar sebagai ahli dan membimbing langkah-langkah simpanan emas yang sesuai dengan matlamat keuangan tuan-puan.